Hai Kak Daya, saya Ilona. Kak Daya, saya nak share sikit ni problem saya. Saya bosu and saya student kat IPTH Course Science Biology. Saya rasa saya terkongkong lah oleh my parents. Sebenarnya saya tak nak pun course tu, tapi dia orang terus saya tak ambil course tu. Saya nak jadi lawyer sebenarnya. Saya tak tahulah Kak Daya. And masa SPM pun dia orang paksa saya ambil science student. Sedangkan saya nak ambil sastra. And saya cakap nanti saya pun okey lah. Tapi still lepas SPM tu dia orang tak bagi saya ambil course law. And saya sangat stress Kak Daya. Saya tak boleh tumpu. Saya tumpu yang sebenarnya dalam kelas. Sebab itu bukan sesuatu yang saya niat. Saya tak tahu nak macam mana dah. Saya stress. Saya tak boleh buat pilihan saya sendiri. Mula-mula saya okey je lah ikut dia cakap. Tapi selepas dia ni future saya sebab saya rasa memang tak dapat lulus exam kalau macam ni. Saya rasa saya tak boleh. Jadi saya tak tahu lah Kak Daya. Saya dah cuba banyak kali cakap dengan dia orang tapi dia orang tetap. Kak Daya, actually saya plan nak tukar course. And saya memang boleh pun tukar tu tapi my parents lah, dia orang nak bagi juga. Dia dah minta izin saya dah beritahu sebab semuanya. Tapi dia orang tetap tak bagi saya tukar course Kak Daya. Saya tak tahu lah macam mana. Saya tekan. Saya tak tahu macam mana dengan future saya nanti. Kak Daya tolong saya. Thank you Kak Daya. Thank you sangat.